Okey geng, ni siap lagi sebiji RR Kawasaki Dabaan warna hitam Shuriken. Okey. Ni full restore juga A to Z. Package yang macam aku bagi tu. Motor ni datangnya sempurna, semua cepat. Tak ada masalah barang rosak ke apa ke, barang hilang ke tak ada. Jadi motor ni kita full restore juga A to Z. Skru semua kita celup. Lepas tu dia punya tanduk rusa, crown. Lepas tu barang-barang lain semua kita powder lah. Macam body kita pilih powder. Macam body kita powder. Lepas tu dia punya respon kita powder. Swing arm pun powder. Rantai memang kita tukar baru lah. Lepas tu dia punya screw semua A to Z kita restore balik. Ikut warna ni lah, warna asal lah. Warna-warna macam ni. Okey, warna-warna blue zinc. Okey, bergantung juga pada owner. Kalau owner request dia nak semua warna chrome, kita buat chrome. Kalau nak warna lain, kita buat warna lain. Biasanya untuk screw blue zinc dengan chrome je lah. Tapi kalau macam bracket-bracket macam dalam ni, kita buat warna hijau lah. Macam ni pun sama, kickstarter kita buat balik warna hijau. Lepas tu pedal brake pun sama, buat balik warna hijau. Mana-mana yang korang tengok kilat-kilat bersih-bersih ni, ini semua kita restore balik lah. Contoh engine ni kau tengok, dia punya head block, sekali casing, engine tengah, wet blasting, tu semua memang ada dalam package lah. Untuk holder block tu, kita buat warna chrome. Cover set ni memang dah sedia ada lah, memang dah ngam. Tapi kalau korang datang cover set barai, itu kira lain. Okay, macam port depan ni pun kita powder, caliper ni semua full service sekali dengan skru semua kita restore balik, cun-cun sama dengan dia punya sport rim sekali. Okey, pada korang mana nak buat restore bajet dalam 3K lebih, boleh Roger lah, boleh dapat like new macam ni. Nampak? Memang smart gila geng. Exhaust asal yang owner bagi, cuma kita ni exhaust baru lah owner bagi, memang kita tak ada usik bawa apa-apa pun. Okey, so bahagian sini untuk Swiss ni kita tak tukar. Untuk Swiss ni owner bagi yang aftermarket ni, kiri kanan aftermarket, memang ngam-ngam. Untuk kunci masih lagi pakai yang asal. Macam crown ni kita buat lah ikut warna-warna yang di request ni. Okey, so macam ni asal daripada motor yang memang sampai macam tu. Lain-lain lagi tak ada dah. Macam skru-skru ni semua kita bawa balik. Macam lampu hari tu datang dia kabur, warna dah macam kusam-kusam, jadi kita bersihkan balik. Macam skru cover set semua, banyak skru ori lah kita bagi. Okey, pada korang mana yang nak buat restore Kawasaki RR, dia punya inner ni kita tembak balik lah, hitam mati sama macam ni. Yang dashboard pun sama juga. Jadi pada korang mana yang nak buat restore Kawasaki RR, nak nampak like new, nampak kemas bersih je, boleh terus datang dekat Roy Garage. Bajet je. Okey, kita buat ikut mana yang ada dekat motor, kita buat jadikan elok balik. Okey, kecuali kalau macam kalau kau ambil package 35K tu, engine mesti kena elok lah, carburetor mesti kena elok. Kalau engine ada rosak-rosak tu, itu semua kira lain. Yang tu semua kira lain. Macam barang-barang ada wiring yang short ke, wiring dah terbakar, dah tak boleh pakai, itu semua kira lain lah. Ini 35K ni basic restore. Mana-mana barang yang ada kat motor kita buat balik, kemaskan balik supaya dia boleh jadi like new macam ni lah. Apa nak macam ni geng, kasih Roger.